Hai, hari ni pelajar culinary activity skill nak try buat dessert. Iaitu Japanese pancake, apple pie, pavlova dan yogurt ice cream. Jom kita lihat kehebatan mereka. Minum mereka kali ini bukan biasa-biasa. Sebab bukan senang tau nak buat. Mereka bukan sahaja dapat belajar secara teori, tapi ada amali juga secara praktikal. Mereka dapat merasai sendiri pengalaman buat dari awal hingga akhir. Itulah yang menjadikan pembelajaran di TV Ability Skill ni unik dan menarik. Mereka akan belajar, mereka cuba sendiri dan juga akan merasai sendiri hasil mereka buat. Walaupun hidangan mereka nampak susah, tapi pelajar aktif kita tak bersemangat dan tak takut mencuba. Okey, dah siap. Dah boleh start plating cantik-cantik. Pengambilan baru dah dibuka. Mari sertai aktiviti sekarang. Mulakan perjalanan kulineri anda bersama kami. Bye.